bekas setiausaha sulit kanan kepada bekas Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Muhammad Saifullah Muhammad Minggu atau Muhammad Hisham dipenjara 6 tahun dan denda 8.8 juta ringgit atas 8 tuduhan menerima rasuah 1.77 juta ringgit berkaitan tender perkhidmatan periklanan kementerian itu pada 2018. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal mematahkan anggapan Seksyen 50-1 atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas imbangan keberangkalian. Muhammad Saifullah 34 tahun yang berkod biru dan berada dalam kandang tertuduh menangis teresak-esak ketika Suzana mensabitkan dan menjatuhkan hukuman berkenaan. Suzana turut memerintahkan tertuduh yang pernah berkhidmat sebagai setiausaha sulit kanan Datuk Muhammadin Ketapi dipenjara 7 tahun jika gagal membayar jumlah denda terbabit. Terdahulu Suzana dalam penghakiman yang berkata mahkamah mensabitkan Muhammad Saifullah selepas mendengar keterangan saksi pembelaan dan membuat penilaian maksimum terhadap semua keterangan termasuk keterangan saksi pendakwaan serta meneliti hujahan kedua belah pihak. Muhammad Saifullah didapati bersalah menerima suapan berjumlah RM1,765,000 daripada pemilik syarikat Interbev Network Sendirian Berhad, Ronald Seto Konseng, melalui Roslan Lahada sebagai dorongan untuk tertuduh berjanji mendapatkan tender perkhidmatan penghasilan penjenamaan dan kreatif. Dia didakwa mengikut Seksyen 16-A-B atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi.